Saya kerja dan balik rumah itu saja saya tahu. Sekarang tengok dia cari transaksi, muar, batu, pahat semua. Dia pula duduk pucung. So ini kerja siapa? Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial, Dato' Dr. Kalewanar. Hari ini 9 hari bulan Disember 2025, berada di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya. Bersama sebelah kiri saya adalah Encik Rajendran, anak lelaki Kupusami, suami kepada Puan Jodi Lechmi. Sebelah kanan, anak lelaki Vengamani. Beliau adalah mangsa Kaldai Account, mana pada dia telah buat satu report polis, di mana pada Jumaat ni pada 12 hari bulan dia kena hadir di Mahkamah Sekamat Johor. Dia kena hadir, di mana beliau adalah telah bekerja sebagai bekas kerani di sebuah firma akaun, di sebuah syarikat besar. Sekarang kini tiada kerja oleh kerana perkara ini. Kad dia bank rakyat ni, bank rakyat telah hilang lebih kurang daripada 6 hari bulan ataupun sehingga 17 hari bulan. Dia tak sedar bila hilang. Lepas tu biasanya suami dia kata 15, 16, 17 dia orang ambil gaji baru masukkan. Masa itu dia cari, tak dapat. Dia punya dompet sekali dengan telefon yang tak guna lah. Dia guna tu dompet telefon itu untuk hanya tag nama dan email juga dia pakai. Yang lagi satu sembangnya dia ada lah. Itu dah hilang. So bila dah hilang, dia pun tak perasan bila dia hilang tu. Lepas tu pada 17 hari bulan, bila nak cari kad dengan beg, baru dia kata oh sudah hilang lah. Dia pergi report polis. Dia dah buat report polis, Dia dah buat report polis. Walaupun telah dibuat report polis, Jodi Lechmi telah didatangi oleh anggota polis, Inspektor Liana binti Zulkifli daripada IPD Sekamat Johor lah. Datang ambil statement dekat dia, kononnya kad tu telah digunakan salah gunakan. Kita percaya salah gunakan sebab kad atas nama dia. So kad atas nama dia tu dipercayai bahawa dia kata dia tak keluarkan lebih kurang transaksi 200,000 dia gunakan dalam transaksi akaun dia, 200,000. Tetapi gaji dia berapa gaji? 2,000. Okey, you punya duit berapa yang hilang? 1,400 pun hilang. Dia ada lekat belakang supaya orang boleh tahu apa dia. Senang saja kan, dia sudah bagi jalan laluan, kad, nombor email semua ada lah. Itu kesilapan lah, dia pun tak perasan kan dia silap. Kadang-kadang dia lupa dia lekat sana. Sekarang kad hilang, senang untuk yang scammer itu ambil dia punya kad. Lepas tu semua transaksi berjalan di Sekamat Johor. Sekarang 3 report ada. Satu, dia orang dah panggil untuk dia hadir ke mahkamah di bawah Seksyen 424/C/1 kerana kesiksaan pada 12 hari bulan Disember 2025 di Mahkamah Session Sekamat Johor. Dia kena hadir. Dia itu hari Jumaat. Kalau hari Jumaat dipercayai kalau tidak ada bayar denda akan dimasuk dalam penjara. Tengok berapa susah dia. Suri rumah tangga yang langsung tidak bermayar, tidak tahu apa benda ni berlaku, kan hilang. So hari ini sidang media dibuat untuk paparan umum dan juga kepada mana-mana yang berkenaan jabatan-jabatan bank negara lah semualah. Saya percaya bank negara dia betul-betul lah, dia tak buat kerja betul lah. Kita tengok kalau kita nak buat aduan pun bank negara susah betul. Jawapan telefon begitu susah, semua pun susah. Bukannya semua orang daripada utara ke selatan nak pergi bank negara jumpa pun susah. Tidak ada satu kaunter yang menerima aduan cepat-cepat selesai, tak ada. Dalam hal dia pula, bukan dia satu orang, banyak Kaldai akaun. Sekarang akaun dia telah disikat, dia telah di blacklist. Dia bila-bila pun tidak boleh membuka akaun selagi polis dengan Bank Negara Malaysia bagi laluan. Polis bagi laluan selesai kes ni pun tak tahu bila, 2 tahun ke 3 tahun ke 5 tahun. So tidak ada akaun, dia tidak akan mempunyai satu akaun. Kalau tidak mempunyai akaun, macam manakah orang nak mana-mana kilang ke, mana-mana persendirian ke, individu nak bagi kerja kepada dia? Dia orang nak buat transaksi kan? So ini benar-benar satu perkara sosial. So Menteri Kewangan, iaitu saudara Anwar Ibrahim, dia harus tahu Kementerian Kewangan yang mempunyai banyak kaki tangan. Dia harus tahu hal ini semua, kena peka dalam hal ini. Dan juga Bank Negara Malaysia. Minggu depan kita akan hantarkan satu memorandum dengan mangsa-mangsa semua berkumpul. Mangsa Kaldai lah, mangsa rumah lelong, kereta lelong, semua akan berkumpul. Kita akan serah memorandum dengan satu demo di hadapan Bank Negara. Siapa-siapa yang ada isu-isu, tampillah pada hari itu. Kita akan bagi tahu, tampil. Cuba hubungi saya 011-211-31488. Tengok kesian ni dari orang. So sekarang Sekretariat Mahana Kesihatan Negara akan menyediakan satu peguam untuk dia, untuk membela dia. Sebab dia tak ada, betul-betul dia tak buat. Dia ada report polis. Dia tengok, dia pun tahulah berapa umur berapa renang. Seorang suri rumah tangga mempunyai satu orang anak, berapa umur? Satu. Umur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Oh, ini dia punya suami lah. Suami kerja dekat mana? Jiran itu
Okey, so bila hari yang bila nak pergi mahkamah itu, ada sediakan duit ya? Tak sedia. Kalau tak sedia, dia akan dimasukkan dalam penjara. So kita tengok macam mana cara nak bantu you lah. Okey. So kita bagi tahu, ini ambil sebagai, tengok dia orang punya modus operandi ya. Ini scammer punya modus operandi. Kadang-kadang dia pakai social media, Facebook ke, Insta ke, dia cakap kita nak bagi pinjaman. You hantar you punya kad. Yang ini pula mangkuk-mangkuk pula dia orang bagi kad dekat dia orang. Bila dia ambil kad, dia pakai nama dia scam cukup-cukup. Yang mangsa pula yang bagi kad, tuan punya kad tu. Begitu juga dalam Facebook. Bila kita dalam keadaan susah, kita tengok siapa boleh pinjam. Tengok Facebook keluar. Okey, kita akan pinjam 10,000. You tolong bagi kad. Oh, dia cepat-cepat. Dia tak kaji selidik, dia bagi. Ini 20-25 lah, kena kaji selidik. Ha? Tengok orang Nepal dengan orang Bangla, orang Vietnam, orang Cambodia, dia tak ada apa scam. Dia datang, dia kerja, dia ambil. Dia buka kedai, dia buat. Dia bukan ada kad ATM nak bagi orang. Tapi orang Malaysia lah macam ni, saya pun tak perasan. Kita akan hantarkan satu solusi, perkara-perkara solusi kepada Bukit Aman, kepada Bank Negara, dan juga kita akan Sekretariat Bahana Kesetiaan akan bantu dia dalam segi kewangan pada hari 12 hari bulan Jumaat. So siapa-siapa jangan buat hal lah. You fikir dalam lah, you ingat minda you kena fikir, ataupun simpan mana-mana dalam rumah. Kalau kad terus call dekat calling center, you ada telefon call center. Bila kad, bila you sudah kad hilang, ada customer service. Ada tak? Call center ada buat dah. Itu pun atas permintaan suami dia, dia kata you bagi surat. Bagi itu nanti baru dia orang bagi surat. Bagi surat mengatakan dia kena hadir di mahkamah. Kalau dia tak minta, itu pun tak ada lah. So kita tengok banyak perkara-perkara yang tak masuk akal berlaku dalam negara kita, dari segi undang-undang, dari segi dasar, semua pun. So kita sebagai NGO daripada Sekretariat, kita cuba sedaya upaya memberi pandangan dan memperbetulkan apa-apa. Dan saya harap perkara-perkara begini ya, jangan politikkan lah. Politik itu lain. Tapi perkara-perkara ini, kalau you suka saya ke tak suka, itu tak jadi masuk akal lah. Tuhan suka saya, itu sudah cukup. Okay? Tapi share, kongsikan supaya ini semua pun berwaspada. Kita, lagu yang kita nyanyikan, Negaraku, Tanah Tumpahnya Darahku, betul-betul kita harus mengambil iktibar sebagai warga Malaysia, tak kira bangsa dan agama. Kita kongsikan perkara ini supaya semua berwaspada. Sumpah saya tak angkat tu duit, dan saya tak berani nak pinjam kad siapa-siapa lah, sebab saya ada satu akaun saja. So sekarang saya tak boleh hidup, susah nak hidup. Sebab saya pun takut juga. Saya suddenly orang polis datang macam ni dia orang cakap, saya pun sudah bela-bela dah. So supaya saya mau keluarkan dari hal ni, sebab saya kerja dan balik rumah, itu saja saya tahu. Selain daripada ini, saya pun tak tahu apa-apa. Saya sudah sedar, dalam 1 week saya sudah sedar saya punya kad sudah hilang. Lepas tu suddenly bulan 9 saya punya kad hilang. Suddenly bulan 11, 10 hari bulan polis datang. So 1 month gap. Tapi sebelum tu ada buat rekod polis di Ada. Dekat rekod polis tu ada ni bank tunjuk CGB, dia ada transaction time, tarik, keluar duit. Ada. Semalam saya baru pergi angkat statement saya. Baru saya tahu. Pun nampak saya pun sudah shock dah. Dia orang cakap saya punya kad ada dekat Batu Pahat Muar. Dia orang ingat saya pergi dekat Batu Pahat, saya pergi bagi dengan kad dekat sana. Biasa dia orang senang nak tutup fail lah. Biasa polis lah. Kita bukan menuduh polis, bukan. Kadang-kadang kita kata, dia cakap kita marah kepada polis, dia kata tengok sepatutnya mangsa ni seorang pegawai penyiasat, sepatutnya ambil rekod-rekod daripada bank, dia kena pergi ke ATM, siapa yang akan membuat transaksi, siapa gunakan kad dia, semua boleh dapat. Sebab tengok dia ni pun sendiri dia cari tahu, nama-nama semua dia ada sini, dekat mana Batu Pahat Muar, semua dia ada. Sepatutnya pegawai penyiasat daripada Komisi Crime, dia kena cari. Sekarang mangsa dia pula, senang. IO case, saya percaya dia datang, ambil statement dekat dia, terus duduk di mahkamah, dia pula jadi mangsa. So apa kerja dia? Tepuk dada, tanyalah selera IO. You kena buat kerja, you kena buat homework, you carilah, bagi masa kepada dia. Okey, bagi 3 minggu, 4 minggu, IO kena pergi tempat ATM itu. Sebab kerajaan, cukai rakyat diambil untuk membayar gaji penjawat awam. So penjawat awam seorang IO, dia pangkat tinggi. Kita tidak boleh masuk bank tanya itu semua. Dia boleh tanya. Sekarang tengok dia cari transaksi Muar, Batu Pahat semua, dia pula duduk pucung. So ini kerja siapa? So kita akan membantu untuk dia. Peguam kami daripada Sekretariat akan pergi ke mahkamah. Hari itu dia tidak akan mengaku, akan adakan hujah lah. Tapi biasanya pengalaman saya, keldai akaun akaun keldai macam ni kan, dia jadi apa?
Pi tuduh, bayar denda. Pi tuduh. Sampai ada kes 12 tempat Sabak Sarawak pun dia pergi bayar. Tak ada bagi peluang untuk dia nak bercakap. So tengok, biasa orang ramai yang public, yang masyarakat, dia bila tengok polis, dia macam segan tak? Segan silu, takut nak bersuara. So kita terpaksa bersuara untuk mereka.